dah lama rasanya tak bagi kejutan ke orang. So hari ni saya nak bagi kejutan kepada saya punya staff. Okay, sebab yang paling penting yang saya nampak progres daripada dia bukan performance kerja saja yang dia meningkat, tapi yang paling penting saya respect dia punya peningkatan dari segi perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Lepas tu pula kiranya dari segi rohani lah kan, dari segi rohani, so dia dah berubah. Saya dah nampak benda tu, dia try untuk change dia punya kehidupan untuk menjadi lebih baik. Jadi hari ni saya nak buat kejutan dekat dia. Saya nak bagi hadiah yang tak mahal pun bagi saya, biasa-biasa je, tapi saya tergerak hati untuk nak hadiahkan. Bukan barang baru, tapi barang ni sebenarnya saya pun sayang barang ni, tapi saya rasa untuk appreciate apa yang dia lakukan, especially dari segi rohani perubahan dia tu. So saya akan hadiahkan dia apa tau, ni bag yang saya pakai ni, yang this one. Okay, so nanti kita tengok bila dia masuk, bila saya balik nanti saya akan bagi dia. So kalau korang suka channel ni, korang suka apa yang saya buat ni, please follow banyak-banyak, follow supaya saya dapat memberikan lebih kepada orang-orang yang lain. Okay, yang memerlukan. Okay, yang tak memerlukan pun InsyaAllah kalau ada rezeki lebih kita akan memberi. Okay, jom kita pergi jumpa dia. Okay, Kuah, sebelum ni kan aku ada nasihat kau tentang baik ke buruk ke kita kena solat kan, kan? So lepas tu Alhamdulillah aku nampak ada perubahan dekat store ni kan. So aku nak bagi reward lah. Seriously nak bagi reward. Okay, tapi aku harap benda ni kau pakai sepanjang kau kerja kat sini lah. Okay, so ni right, so pakai benda tu setiap kali kerja. Okay, Alhamdulillah, dan teruskan solat. Okay, Assalamualaikum.